Jangan harap kawan-kawan ataupun keluarga untuk support bisnes kita. Nampak macam familiar kan ayat ni? Saya selalu nampak orang cakap pasal benda ni juga. Tapi honestly, saya tak setuju 100%. Dulu masa saya mula berniaga, saya buat coklat je. Kecil je bisnes masa tu. Kita baru nak try and error. Kita mulakan daripada scratch. Nak rasa feel berniaga tu macam mana. Tak ada apa-apa. Saya just post dekat social media. Dan orang pertama yang beli masa tu ialah adik kepada kakak ipar saya. Nilai dia tak besar pun, tapi saya masih ingat momen tu sampai hari ni. Dah 20 tahun lepas dah. Sebab tu bila ada orang beli produk kita yang pertama, dia bukan beli produk semata-mata. Dia bagi kita semangat, dia bagi kita keyakinan, dia buat kita rasa, mungkin benda ni boleh pergi lebih jauh. Sebab tu saya percaya satu konsep, support each other. Kalau boleh, saya suka support circle saya dulu. Iaitu kawan-kawan, kenalan, keluarga. Kalau mereka baru nak start berniaga, kita support mereka. Lepas tu, baru cari orang lain. Bukan sebab kesian, bukan sebab kebajikan, tapi sebab saya faham macam mana rasanya bila ada orang yang percaya dekat kita masa kita baru nak mula, baru nak start. Kadang-kadang, orang sekeliling kita ni boleh bertahan setahun lagi, 2 tahun lagi ataupun nak teruskan impian dia hanya sebab kita ingat dan support dia. Dan bagi saya, benda tu sangat-sangat bermakna.